Hanya drone menggantikan askar di Ukraine? Pada 13 April, Zelensky telah menyatakan bahawa tentera Ukraine telah menawan satu kedudukan di medan hanya dengan menggunakan drone. Dalam kata lain, tiada nyawa manusia akan terancam dalam operasi itu kerana dengan gabungan drone, pihak Ukraine berjaya mengamankan satu kedudukan di wilayah musuh. Buat masa ini, satu-satunya sumber mengenai perkara ini adalah kenyataan dari pihak Ukraine. Perang di Ukraine adalah konflik dengan penggunaan drone paling tinggi dalam sejarah dan sudah pernah berlaku di mana askar menyerah diri kepada drone berbanding kepada askar musuh. Namun, walaupun operasi itu benar, jangan terlalu teruja. Penglibatan askar dalam peperangan masih akan terus menjadi penting. Walaupun penggunaan drone sangat meluas, kehilangan nyawa manusia masih sangat tinggi. Antara yang cedera, mati, tawanan dan hilang, jumlahnya mencecah ratusan ribu orang di kedua-dua pihak. Teknologi masih belum mampu menggantikan askar sepenuhnya. Pertama sekali, drone masih dikendalikan oleh manusia. Jadi, untuk menghentikan sebuah drone, kita boleh mensasarkan untuk menyerang pengendalinya. Selain itu, drone tidak mampu mengekalkan kedudukan untuk tempoh yang lama, memerlukan penyelenggaraan dan pembaikan, dan tidak boleh membuat keputusan dengan kepantasan serta kebolehsuaian seperti askar yang berpengalaman. Sudah tentu, drone boleh menggantikan manusia dalam beberapa fasa konflik dan membolehkan pelbagai operasi yang dahulunya tidak dapat dibayangkan. Tetapi peperangan masih lagi merupakan faktor yang sangat berkait rapat dengan manusia. Cepat atau lambat, mereka tetap perlu sampai ke satu kedudukan di medan. Setiap drone yang ditembak jatuh boleh digantikan. Tetapi manusia adalah sasaran sebenar yang menghalang salah satu pihak daripada mengatasi pihak yang lain. Jadi, peperangan masih lagi merupakan satu dinamika yang sangat manusiawi. Dan anda pula, apa pendapat anda? Seperti biasa, maklumat lanjut boleh didapati di ruangan komen atau dalam penerangan.